Allah Subhanahu Wa Taala hak kita dak pegang ni. Nampak Tuhan kita dengan ustaz ni nampak Tuhan lain-lain dah ni. Tuhan Asy'ariyah dengan Tuhan Wahhabiyah tu nampak Tuhan lain-lain dah. Walaupun ismu tu Allah belaka tapi nampak musamma tu berbeza. Lagu mana? Kita ni ibu bapa sekalian, hak ni saya akan baca pula perkataan Imam Ghazali juga tak apa. Imam Ghazali juga. Tak apa ambil hak Imam Ghazali juga tak apa. Ni seorang banyak lagi lah imam kita tapi sebut Ghazali dia pakai Ghazali seorang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebut Ihya Ulumuddin dah tak? Kitab Ihya tu dah. Dalam muka berapa? 1810. Tuhan kita ni ada sebelum daripada Allah nak menjadikan tempat dan menjadikan masa lagi. Maka ketika Allah tak menjadikan apa-apa benda, adakah Allah bersifat dengan atas hissi itulah maknanya. Atas lagu ni kalau saya ni atas pada saya ni jihad gini. Atas tu panggil atas hissi ya. Kalau gini duduk bawah, ni kanan, ni kiri, ni depan, ni belakang, ni orang panggil jihad. Atas gitu. Sebelum Allah Ta'ala menjadikan semua perkara, adakah Allah Ta'ala berpihak atas sesuatu? Tak. Dan adakah dia duduk di bawah sesuatu? Tak. Dan adakah dia duduk di kanan bagi sesuatu? Tak. Dan adakah dia duduk di kiri bagi sesuatu? Tak. Depan sesuatu? Tak. Belakang sesuatu? Pun tak. Kerana dia tu qadim azali. Sifat dia lagu tu. Dia tak berpihak atas, tak berpihak bawah, kanan, kiri, depan, belakang tu sifat dia yang sedia azali lagu tu. Tu kita ingat. Lepas pada Allah Ta'ala menjadikan makhluk dia, Tuhan jadi aras Tuhan buat, ada makhluk dia dan kita semua Tuhan buat. Adakah Tuhan ubah sifat hidup atas pada arah atas sana daripada arah kuduk pada bawah arah pula ke kanan arah ke, kiri arah ke, depan arah ke, belakang arah ke? Dah. Dia tak ubah sifat dia. Lagu mana dulu dia, lagu tu lah dia. Dia tak atas, tak bawah, tak kanan, tak kiri, tak depan, tak belakang. Kerana dia bukan makhluk, dia khalik. Dia bukan jisim supaya kita. Maknanya tak bersifat semacam kita. Tu je pegangnya kita asal sunnah wal jamaah. Bukan makna Tuhan tak ada, dia tak ada atas, tak ada bawah. Hak tu demo menghidup kiyah dengan makhluk. Dia duk kiyah Allah Ta'ala dengan makhluk tu. Ustaz tu. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Waliyazbillah, mintalah anak cucu kita jauh daripada pegangan semacam ustaz ni. Allahu Akbar. Takut. Ustaz tu saya jelas dah. Terima kasih. Dulu 3-4 EP kita duk pegang dengar. Tak cerak Ustaz Abu ni yang pegang pusing mana. Pegang pusing mana. Malah ni nyata. Atau dengar pada video tu lah. Doa tahan. Tu. Waliyazbillah min zalik. Hak tu di sisi kita al-Asy'ariyah, pegangan semacam tu adalah pegangan mujassimah. Dan situlah kita nak bahasnya, sebenarnya kita nak bincang pegangan siapa yang lebih tepat dan betul dengan salaful ummah. Salah yang dipegang oleh Wahhabi ke salah yang dipegang oleh Asy'ariyah? Moga sama-sama pegang salah belaka tu. Asy'ariyah pun dia pegang kepada salah, yang duk claim salah seorang. Asy'ariyah pun dia nak ke salaf. Wahhabiyah pun dia nak kepada salaf, sama-sama dakwa mengikut salaf. Maka salah yang dipegang oleh siapakah yang lebih betul dengan maksud salaf sunguti oleh para salafun ummah. Tu kita nak bincang tu situ tu sebenarnya.